Art of War atau Art of War. Okay, alright. Apa alternatifnya apa? 48 Laws of Power. Oh ya Allah, dua yang saya paling suka. Inilah buku yang diharamkan dekat penjara US tu. Robert Greene or Art of... Satu sesi 30 soalan. I think sebab Art of War terlalu pendek, mungkin Robert Greene 48 Laws of Power lah. Okay. Dikatakan buku ni ada cara manipulasi orang yang sangat brutal. Kenapa aku baca buku ni? Bukan sebab nak manipulasi orang, tapi aku cuma nak tahu cara-cara untuk tak dimanipulasi orang. Tengok law nombor 5 ni. Reputasi adalah senjata. Syed Saddiq ada satu aset yang paling mahal dan kau pun ada benda yang sama, iaitu reputasi. Bezanya, reputasi Syed Saddiq ni dinilai oleh satu negara. Reputasi kau pula dinilai oleh bos, klien, family, jiran. Kau boleh kerja elok je 10 tahun. Tak ada apa-apa masalah. Tapi satu kesilapan, satu salah faham, habis semua orang tak suka dengan kau. Ini bukan cerita pasal Syed Saddiq je. Ini cerita pasal semua orang yang hidup dalam dunia perhatian. So buku ni cheat code untuk hidup kita yang memberi impak positif.